Fitnah sarra ini iaitu fitnah manusia dikembalikan kemewahan oleh Allah. Pula dah. Lepas yang mati, bunuh apa semua tadi, Allah datangkan kemewahan kepada kehidupan manusia. Semua mewah pula, sehingga mereka melupakan Allah dan akhirat. Selesai fitnah sarra, datanglah fitnah yang fitnah sehari sebelum Dajjal muncul ataupun hari itu Dajjal muncul. Nama fitnah itu ialah fitnah Ad-Duhaima. Fitnah Ad-Duhaima ini ialah fitnah di mana setiap manusia akan kena dengan fitnah itu, Islam ataupun tidak Islam dia. Subhanallah. Nabi sebut apa? Nabi sebut, la tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada seorang pun yang akan terlepas daripada fitnah Duhaima ini. Tuan-tuan, fitnah Duhaima inilah yang kegelapan jadi fitnah, jadi macam gelap gelita tu. Pagi orang tu Islam, petang dia jadi kafir. Petang tu masih lagi Islam, pagi esok jadi kafir. Ni Duhaima ni. Duhaima ni satu fitnah suasana yang kesemua umat Nabi Muhammad, Islam dan tak Islam, kena dengan fitnah ni. Dan setiap kali orang kata fitnah tu nak berakhir, maka fitnah tu Nabi kata dia semakin berkembang. Setiap kali orang kata alhamdulillah nak selesai dah fitnah ni, ni hak Islam ni, orang kata fitnah ni nak habis dah ni, nak selesai dah, kita nak kembali elok balik. Fitnah tu semakin berkembang, tuan-tuan, kerana Dajjal akan muncul pada hari itu ataupun pada esok hari.